Sekarang ni kita dekat backstage Akademi Fantasia. So I'll be meeting the students from season AF 2015. Sorry, so many seasons. So I'm gonna meet them and with Amelia. Hai. Apa yang kita akan buat, Amelia? Hari ini kita akan cuba mengajar. Konon-konon nak mengajar. Macam sharing lah dengan sharing. all the new students Akademi Fantasia 2015. Yes. Lagu. As you all can know that Amelia is a talented singer-songwriter. So I'm just a small. first time we are going to work together now in a space of 1 hour to create one song for the students. Hopefully insyaAllah. So InsyaAllah. Bum 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 bum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, hello. Buka kasut ke? Tak payah buka kasut. Tak payah? Okay. So this is the host for Hi. the diary. Diary. this year. Yes. Nana. What's going on? What's going on? Okay, let's do it first. Sorry. Apa dia? Apa? Saksikan kami dalam Diary F 2015 jam 9 malam ini di Astoria dan Ria HD. Boleh cakap in French? Boleh cakap ceria sikit. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Cikgu Fatimah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. I'm so glad they brought you in. So glad you're looking younger every day and every day. Thank you very much. So, Okay, what do you want? yeah. You know what I want? Apa? You got single daughters? And cucu. Oh, tu cucu eh. Okay bro, boleh masuk tak? Ha? Okay, tuan masuk AF. Tuan masuk AF. Ni? Apa kaki? Oh. Asal aku rasa macam dalam lakonan ni? Oi, couple tu. Couple dengan bantal. Alright. 3, 4. Menuju puncak gemilang cahaya, mengukir cita seindah rasa. Menuju puncak impian di hati, bersama janji azam sejati, pasti berjaya di Akademi Fantasia. Sama je. Sebenarnya dalam kau tahu kau nak record kan. Tapi ini aku punya production. So aku record korang. So say hi. Hello. Hi. Hello. Come on. AF batch 2015. Come on. Kasih kekal. Oh yeah. Okay. Dia marah tu. Aku buat production sendiri dia marah. Come on. Sentiasa kita akan berubah. Kekal di hatiku. Hey guys, thank you so much for having us. Nanti tengoklah kat YouTube aku kalau kau ada YouTube kat sini. Okay, kamera. Perkenalkan kamera aku. Apa nama? Kamera kau ada nama? Enjo. Say hello to my camera. Suka kau eh? Sorry, just for my vlog. Very successful. Oh my god, it's Cikgu Linda Jasmine. Do you guys remember? Oh my god, this is so like I tak buat rambut lagi. all back to the time we have, man. Same ni tak buat rambut lagi, tak boleh all the time. Same excuse. You send your regards to your son. Okay. So this is Anne, my manager. Hi. Other than my manager, she also cooks. And she cooks at the studio today. Yep. Panini tuna melt sandwich. Mmm. Ooh. 맛있어요? Mmm. 맛있다. Panas. Panas kan? Next time we're gonna do
Benar lancang lah. Iya. Aizat mana masak tau? Ulang balik ni, ulang balik. Aizat memang pandai masak. Is actually a very good cook. Dia malas. Kalau dia buat roasted chicken dia tu, my god. Like, oh my god. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Saya dengan Ann, kami akan pergi ke TV Al-Hijrah dan berjumpa balik dengan Fatihah Shuaib yang bawa kita orang pergi Jordan untuk jumpa pelarian. Dan hari ini kita akan borak pengalaman di Jordan bersama Fatihah, bersama program Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Al-Hijrah, teman setia anda. Salah. Lagu apa? Itu RTM. Oh, okey, Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, tak. Okey eh. Salam. Khabar sihat? Ya, alhamdulillah. Saya start. Inilah ayah Fatihah. Ya. Tengok ada resemblance. Basically, diorang akan tanya what is your pengalaman. Then, mesti tanya plan after this. Dan you jawab lah. I cakap bahasa Arab lah. Wah. Senang. Ini bukan abang ke adik Azami? Abang Azami. Ya ke mak. Kongsikan mengenai perkongsian berita yang menarik untuk hari ini. Tapi sekarang ni kita dalam satu segmen atau satu topik yang sangat menarik. Jadi insyaAllah nak ceritakan dengan lebih lanjut kerana kali ni mereka dah kembali daripada misi pertama dan katanya ada lagi misi kedua dan seterusnya. InsyaAllah. Dan kat sebelah kanan saya ni Aizat dah ambil gambar ni lah. Dia kenal saya. Masya Allah. Apa khabar Aizat? Khabar baik, alhamdulillah. Bagaimana perasaan anda balik pada Syria dan Presiden Jordan? Memang satu experience yang luar biasa lah. And terima kasih Fatihah kerana ajak saya. Okay. Simpan dulu cerita tu. Yang ni, simpan dulu cerita. Tak ambil cerita awak, simpan dulu. Nanti kita nak tanya. Ini tapi untuk kamera saya. Ni saya punya konten. Okey, boleh. So, Silakan. Teruskan. So agenda hari ni ialah kita akan record. Iaitu Yes, hari ni saya menyanyikan lagu yang berjudul Yusof. finally we're working together, man. Yeah. So Anas will be the engineer for today. Ya, engineer aja. Ya, sebab Kemat tak ada kerana dia ada kerja lain. Jadi apparently I have to be the apa? Vocal guide lah. Vocal guide. Vocal. Hafiz perlu vocal guide. Perlu. Are you sure, man? No. Yang kena buang lah daripada pun, dia still believe lah. Dia punya budi tu kuat lah. Tu pasal dalam Al-Quran cakap cerita Nabi Yusuf is kisah yang terindah lah. The best of stories dia kata. Rasa Nabi Muhammad Angle dia. Cik. Hidupnya aneh sehingga dipenjara, namun tetap kau percaya. Even better. So sekarang kita dekat on top of Bagasta. Ni hotel Bagasta. Kau nampak scene dia. Ni adalah salah satu kenapa aku pilih tempat ni. So kita ada Tahiri, main cellist. Dia akan menipu je lagi. Amar, cameraman. Anas, the guitarist. Kita tunggu. Mana director? Director mana director? Ya Allah. Rio, dia one kau kan. Tu lagu keluar. Dia keluar lah. Tak apa, kita kan take banyak shot pun. Kan? Sentiasa kita akan berubah, tetap kita ada. So we're done for the day. Tukang kutip lagi. The sun is shining. Nantikan acoustic version of Langit Tak Biru. So, macam mana shooting hari ni mah? Okey. Tapi hampa sikit sebab lighting tak cun sangat lah. Matahari terselindung. Syukurlah. Dia tak apa sebab langit tak biru. Yes. Dia merah-merah sikit.
Baju kau merah. Tapi langit tetap biru. Langit tak biru. Langit baru tetap biru. Langit tetap biru. Okey. Langit tetap biru. Oh, sentiasa